Boleh ke kalau jual emas 916 untuk beli emas 999? Sekiranya emas 916 tu masih elok, masih boleh dipakai, sebenarnya tuan puan tak perlu pun jual emas 916 tersebut semata-mata untuk membeli emas 999. Tuan puan boleh saja beli emas 99 dengan duit yang ada, duit gaji, duit bonus dan lain-lain. Tambah di Public Gold, tuan puan tak perlu pun bajet yang besar untuk beli ataupun menabung emas. Walau bagaimanapun, sekiranya emas 916 tersebut dah patah, rosak, tak pakai lagi, boleh ambil peluang untuk jual dan beli emas 999. Tuan pun hanya perlu daftar akaun Public Gold terlebih dahulu. Klik saja link di bio saya, tekan daftar percuma. Kemudian boleh pergi ke mana-mana cawangan Public Gold berdekatan, bawa bersama emas 916 yang hendak dijual bersama dengan kad pengenalan. Jadi tuan puan, kesimpulannya sesuai atau tidak bergantung kepada situasi setiap individu. Bagi tuan puan yang nak ambil peluang untuk jual emas 916 ataupun gold bar dina jenama lain di Public Gold, tuan puan boleh buat pendaftaran terlebih dahulu. Klik saja link di bio, tekan daftar percuma. Saya bantu tuan puan sebaiknya, insya-Allah.